Assalamualaikum. Salam. Nama apa? Nina. Ambil comelnya. Dari mana ni? Dari Kelabatan. Macam mana dapat tahu The Fat Burger? Tengok dari TikTok. Wih, comel sangat dia. Aduh, aku geram tu. Tadi makan burger apa? Double cheeseburger. Rasa macam mana? Sedap. Sedap. Banyak kali dah repeat. Oh, pernah main dah lah. Banyak kali dah. Oh, dia dengar tu apa? Banyak kali dah main. Boleh bagi rate berapa untuk kita punya double cheeseburger tu? 9/10. Tinggi tu, hampa dengar tu. Sebenarnya kan, sis ada soalan sikit lah nak tanya. Boleh ke? Boleh? Dah berpunya ke ataupun masih single? Dah. Dah berpunya. Hampa tak ada chance. Tak ada muka hampa. Disebabkan dah berpunya lah kan. If one day tiba-tiba lah markah adik tu kan curang, macam mana? Angkat kaki lah belah tu. Kita perempuan jangan bagi chance lah kat lelaki. Sebab sekarang kan macam-macam dah banyak kes kan pasal lelaki cerai, suami cerai. Yes. Sebab apa tahu? Curang adalah pilihan. Betul tak betul? Betul. Kalau hang pilih untuk curang, that's mean yang tu perangai hang. Betul tak? Setuju tak? Alright, cantik. Boleh tak bagi tahu dekat kamera kenapa kena main dekat The Fat Burger? Apa kena main kat Fat Burger sebab memang burger dia semua banyak pilihan, banyak orang kata the best lah, memang the best. Alhamdulillah. Thank you so much tau. Terima kasih. Okay, lambai dekat kamera.